Okey, jom kita tengok data ekonomi terbaru dari China ni. Sekali pandang, ia agak mengelirukan. Ada tanda-tanda amaran, tapi dalam masa yang sama ada juga bayangan pemulihan. Macam satu teka-teki kan? Jadi, untuk kupasan kali ni, kita akan cuba selesaikan teka-teki ni. Sama-sama. Kita akan susun setiap kepingan data untuk faham apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam ekonomi China awal tahun 2026. Jom, kita mulakan. Nah, kepingan teka-teki kita yang pertama, 0.2%. Ini ialah kadar inflasi pengguna tahunan untuk bulan Januari. Angka ni bukan saja jatuh mendadak, tapi ia jauh lebih rendah daripada apa yang dijangkakan oleh penganalisis. Dan bila angka macam ni keluar, terus satu soalan besar timbul. Soalannya, adakah enjin ekonomi China dah mula hilang momentum? Selalunya, inflasi yang terlampau rendah macam ni adalah petanda permintaan dalam negara yang lemah. Dan itu satu isyarat yang agak membimbangkan. Tapi, betul ke semudah itu tafsirannya? Inilah misteri utama yang kita nak rungkai. Jom kita bedah siasat sikit isyarat yang mengejutkan ni. Angka indeks harga pengguna atau IHP pada 0.2% ni, ia adalah yang paling rendah sejak Oktober tahun lepas. Satu penurunan yang agak drastik berbanding 0.8% pada bulan Disember. Jadi, apa sebenarnya menyebabkan harga turun macam ni? Puncanya, benda-benda yang kita beli hari-hari. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, harga makanan secara keseluruhannya turun. Ini didorong oleh kejatuhan harga barang asas macam daging babi dan telur. Pada masa yang sama, kos pengangkutan pun turun dengan lebih ketara. Ini petunjuk awal kita, tapi ia belum lagi menceritakan keseluruhan kisah. Dan kat sinilah ceritanya jadi lebih menarik. Untuk faham betul-betul kenapa angka 0.2% tu muncul, kita kena tahu satu konsep penting dalam ekonomi yang dipanggil kesan asas. Boleh dikatakan, inilah kunci yang akan membuka sebahagian besar teka-teki kita. Senang cerita, kesan asas ni macam satu ilusi statistik. Cuba bayangkan, kita bandingkan data hari ini dengan satu tempoh pada masa lalu yang luar biasa tinggi. Jadi kalau inflasi pada Januari tahun lepas sangat-sangat tinggi, maka inflasi Januari tahun ini secara automatik akan nampak rendah, walaupun harga sebenarnya mungkin masih naik sikit. Slide ni tunjukkan puncanya dengan jelas sekali. Tahun lepas, Tahun Baru Cina jatuh pada akhir bulan Januari. Jadi, perbelanjaan dan harga barang pun melambung tinggi masa tu. Tahun ni pula, perayaan tu beralih ke pertengahan Februari. Jadi, bila kita bandingkan Januari 2026 yang agak tenang dengan Januari 2025 yang meriah dengan perbelanjaan, sudah tentulah angka inflasi nampak rendah secara buatan. Jadi, poin pentingnya kat sini, angka 0.2% tu dia tak cerita penuh. Tapi tunggu dulu, jangan buat kesimpulan lagi. Tepat masa kita rasa macam dah faham sebahagian teka-teki ni, muncul pula satu lagi data dari sektor perkilangan China. Dan yang ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeza. Malah, lebih optimistik. Cuba tengok jadual ni, nampak tak betapa berbezanya cerita dia? Di satu pihak, harga untuk pengguna macam kita hampir tak bergerak. Tapi di pihak lain, harga di peringkat pengeluar atau kilang, walaupun masih negatif, ia menunjukkan tren pemulihan. Kadar penurunannya makin perlahan dan ini adalah isyarat yang sangat penting untuk kesihatan sektor industri. Dan inilah bahagian yang boleh dikatakan berita baik. Selepas 40 bulan berturut-turut mengalami penguncupan, 40 bulan tau, bukan sekejap tu. Tekanan deflasi di kilang-kilang Cina akhirnya mula reda. Penurunan 1.4% ni adalah yang paling perlahan dalam lebih setahun setengah. Dari perspektif seorang penganalisis, ini adalah satu petanda positif. Ia mungkin bermakna keuntungan syarikat-syarikat perindustrian akan mula bertambah baik. Jadi, bila kita letak dua-dua data yang bercanggah ni sebelah menyebelah, apa yang kita nampak? Ia sebenarnya mendedahkan cabaran utama dalam struktur ekonomi China. Wujudnya satu jurang yang besar antara keupayaan pengeluaran mereka yang gegasi dengan permintaan dalam negara yang masih belum cukup kuat untuk serap semua barang yang dikeluarkan. Petikan daripada penganalisis Zichuan Huang ni, dia simpulkan dengan baik sekali. Sektor perkilangan China yang begitu besar sangat bergantung pada pasaran ekspor. Jadi, bila permintaan dalam negara tak dapat nak kejar penawaran yang melimpah ruah, secara semula jadi ia akan menekan harga ke bawah. Dah tentulah Beijing sedarkan cabaran ni dan mereka tak duduk diam je. Pihak berkuasa dah pun melancarkan macam-macam inisiatif untuk tangani masalah permintaan ni secara terus, terutamanya menjelang musim perayaan yang akan datang.
Kerajaan sekarang tengah berusaha keras untuk galakkan rakyat berbelanja masa cuti Tahun Baru Cina yang dipanjangkan kepada 9 hari. Antara langkah-langkahnya termasuklah voucher diskaun, subsidi untuk tukar barang lama dengan yang baru dan juga agihan wang tunai. Semuanya direka untuk suntik keyakinan dan bagi galakkan pada pengguna untuk berbelanja. Dan ini bukan sikit-sikit punya usaha tau. Pihak berkuasa tempatan dah peruntukkan sebanyak 2.05 bilion yuan khusus untuk inisiatif-inisiatif ni. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan dalam usaha untuk merangsang semula permintaan domestik pada waktu yang sangat kritikal ni. Sokongan bukan setakat datang dalam bentuk fiskal je. Bank Pusat pun turut serta dengan memberi isyarat yang lebih banyak pelonggaran monetari sedang dirancang. Mungkin termasuklah pemotongan kadar faedah. Ini adalah satu pendekatan serampang dua mata untuk pastikan ekonomi terus mendapat sokongan. Jadi, lepas kita dah cantumkan semua kepingan teka-teki ni, apa gambaran yang kita dapat? Kita nampak sebuah ekonomi yang sedang bergelut dengan cabaran struktur jangka panjang, tapi pada masa yang sama, disokong kuat oleh tindakan-tindakan dasar yang agresif. Okey, secara ringkasnya inilah skor akhir kita. Data pengguna IHP nampak lemah, tapi kita tahu ia banyak dipengaruhi oleh kesan asas statistik. Manakala data pengeluar IHPK menunjukkan prestasi yang sedikit lebih baik daripada jangkaan dan ini memberi satu petanda yang agak positif untuk masa hadapan. Ini membawa kita kepada soalan terakhir, soalan yang paling penting sekali. Walaupun langkah-langkah jangka pendek macam voucher dan subsidi ni pastinya membantu, adakah ia benar-benar mampu menyelesaikan isu ketidakseimbangan antara bekalan dan permintaan yang jauh lebih mendalam? Jawapan kepada soalan inilah yang akan menentukan hala tuju ekonomi China untuk tahun-tahun yang akan datang.